Adik apa? Adik berapa tahun? Apa? Adik berapa tangan? 4. Kan 4 Dan tahun. tu. 4 tahun. Ni. 4 tahun. Adik dah basuh tangan belum sebelum nak buat aktiviti ni? Dah kan tadi? Okey. Hari ni kita nak buat aktiviti tenggelam atau timbul. So, adik pernah tak campak batu dalam air? Pernah tak? Balik batu. Balon batu dalam air. Pernah tak? Betul lah. Kan? Ada kan? Kan? Batu tu tenggelam ke timbul? Dia masuk dalam air ke dekat atas air? Ya ke? Dalam ke lah? Dalam ke atas? Dalam air. Sebab batu tu berat. So kalau barang yang lagi ringan, so dia akan timbul lah dalam air. Okey, adik tengok sini. Yang ni pensel. Pensel ringan ke berat? Ringan lah. Jadi tak berat. Tak berat, okey. So kalau tak berat, dia timbul ke tenggelam? Dekat atas air ke kat dalam air? Atas Dekat atas air lah, dia ringan. Kakak ambil kertas kat atas. Turun. Yang ni straw. Straw ringan ke berat? Ringan kan? So dia tenggelam ke timbul? Atas air. Okay, yang ni getah. Getah ni ringan ke tak? Ringan kan? So dia tenggelam ke timbul? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Pandai. Cabut ni. Yang ni duit shilling. Berat ke ringan? Berat ke? Biasa dalam tak? Tenggelam tak? Biasa kalau letak duit shilling dalam air, dia jatuh ke? Dekat atas ke kat bawah? Atas pun? Pandai. Okay, kalau batu? Yang tadi tu batu? Atas ke bawah? Bagus. Yang ni kunci? Atas ke bawah? Bawah lah, berat. Okay, ni adik kena lekat balik. Kalau kat atas ni timbul, kat sini tenggelam. Nah, adik pilih. Sini. Kunci kat mana? Bagus. Ni, batu? Pandai. Lepas tu ni? Ada lah adik ni. Okay, yang ni pula. Bagus. Ni? Ni getah? Okey. Sekarang ni kita nak tahu yang ni betul ke pensel ni timbul ke tenggelam? Atas ke bawah? Ni atas ke kat bawah? So kita buat eksperimen. Ni ada air. Lepas tu ni bahan-bahan yang kat dalam gambar ni tadi. Lepas tu ni bekas. Okey, sekarang adik kena tuang air ni dalam ni. Okay, mai. Buka dulu, adik boleh buka tak? Buka. Okay, Bahan. Okay, dah dulu. Okay, ni saja. Ni straw, pensel. Ni kunci, duit shilling. Ni batu. Okay. Ni Iman nak buat pun boleh. Ni seorang satu. Okay, sekarang ni adik nak masukkan apa dulu? Straw. Angkat straw. Dia letak kat atas ke? Atas ke bawah? Pandai. Yang lain pula. Duit. Ambil duit. Atas ke bawah? Nanti atas ke bawah? Atas ke bawah? Ya ke? Letak dulu. Letak. Bawah. Kan bawah tu. Tenggelam. Batu. Atas ke bawah? Atas ke bawah? Tenggelam ke timbul? Atas ke bawah? Bawah ke atas? Bawah ke atas? Bawah ke atas. Adik kena sangkat dulu. Adik kena sangkat dulu.
Tu adik letak batu atas ke bawah? Cuba Kat bawah, letak dulu. letak bawah. Ke bawah. Lagi kunci. Atas ke bawah? Atas ke bawah? Ya bawah ke adik ni kena kat takat atas. dulu. Sekarang ni kena masuk dalam ke bawah ke bawah? Berat ke ringan? Berat. So, tiba ke tenggelam? Atas ke bawah? Pandai. Cuba letak. Ni straw. Atas ke bawah? Cakap dulu, atas ke bawah? Atas ke bawah? Ya ke atas? Cuba tak. Dia dah seronok macam ni. Ni Oi. ada letak. Tengok ada timbul. Adik letak. Adik letak. Letak. Okey. Pensel ni last. Atas ke bawah? Stop pensel. Atas ke bawah? Adik kena cakap Cakap dulu, dulu. atas ke bawah? Bawah. Atas. Patutnya dia timbul. Tak tahu dia timbul. Tengok. Baguslah adik. So kalau adik dah tahu ni, adik kena buat latihan lah pula. Mana tak dia buat? Nah, Iman kata. Okey. Timbul dekat atas ke kat bawah? Timbul dekat atas. Tenggelam dekat? Tenggelam dekat bawah. Timbul dekat? Timbul dekat atas. Adik kena ingat dulu. Ni apa? Ni dulu ni. Tenggelam dulu. Ni tenggelam kat mana? Ni timbul. Timbul dekat mana? Timbul dekat atas. Okay, ni apa? Tenggelam. Adik sebut balik. Ni apa? Tenggelam. Tenggelam kat mana? Ni. Timbul kat mana? Okey. Ni adik ambil ni. Garis. Adik reti garis tak? Adik reti lah. Ni akak tolong. Okey, ni apa? Duit shilling tenggelam ke timbul? Tenggelam. Tenggelam. Okey, adik gariskan. Ni adik pegang ni. Baris. Okey, adik gariskan. Ni. Adik tulis tak? Okey. Ni gariskan. Okey. Ni pula ni apa? Untuk dipegang ke apa? Tadi pensel yang kat sini ni timbul ke tenggelam? Atas ke bawah? Atas. Ni kat mana? Masa satu atas, satu bawah ni. Ni kat sini. Mana? Yang ni kan? Atas ke bawah? Cuba tak payah masuk dah. Kat situ. Atas ke bawah? Ni adik tengok pensel kat sini ni atas ke bawah? Atas. Okey. Mana atas? Adik ni garis kat sini. Dah lipat. Cuba adik buat. Dari sini. Okey. Pergi sini. Ikut garisan. Okey, good. Okey, getah. Tengok getah di mana? Sini kat sini. Getah dah Tadi tenggelam getah. kan? Bawah tu dia. Atas ke bawah? Buat. Ni kat sini. Okey. Sini gariskan. Dari sini ke sini ya. Cepat. Garis buat. Padang balik. Ni ikut. Okey. Oi, panjang. Ni apa? Kunci. Ni kunci kat mana? Kat atas ke kat bawah? Bawah. Okey. Ni gariskan. Ni kat sini. Dari sini adik kunci. Gariskan. Okey, yang ni batu. Batu kat mana tadi? Atas ke bawah? Bawah. Okey. Sini. Ikut garisan adik. Okey. Ni last straw kat mana? Tu. Duduk kat atas ke bawah? Atas ke bawah? Okey. Sekejap. Ikut garisan. Okey, dah siap. Pandai. Okey, itu je aktiviti hari ni. Best tak main? Okey, kan dah habis aktiviti. Adik kena kemas. Ni, adik masukkan ni semua dalam ni balik. Ni biar aku simpan. Masukkan.
tak apa. Ni. Okey. Kita. Okey. Bukan sini. Masukkan tutup. Okey. Lagi. Tu. Mari sini. Botol tu. Okey. Okey, dah siap. Jangan balik kami ni. Okey dah.